Yes, saya masih ada jual cermin mata bifocal di mana korang perasan, kat bawah tu ada macam bulatan macam ada satu poket untuk kita membaca dan bahagian atas untuk kita pandang jauh. Ini adalah spek mata yang old fashion sebenarnya, tapi masih kita jual pada orang-orang tertentu. Kelebihan spek mata bifocal, kita orang boleh pandang dari sini ke sini. Dia punya jangkauan vision dia sangat luas. Bahagian membaca pun sangat seronok untuk kita baca. Nampak tak masa membaca korang boleh nampak seluas sebegini. Ada dua kelemahan bifocal. Nombor satu, dia tak berapa cantik sebab ada garisan kat bawah ni kan, menampakkan usia kita lebih tua. Nombor dua, masa kita berjalan kita boleh perasan ni bahagian bawah ni kan, dia kacau tau kita punya lantai dan juga tangga. Selalunya yang beli bifocal ni siapa tahu? Contohlah dia buat kerja-kerja pertukangan, ataupun doktor gigi, ataupun orang tua-tua yang nak masuk kelas mengaji, nak tengok tulisan whiteboard dan tengok dia punya buku. Dan mereka tidak perlukan cermin mata ketika berjalan. Namun disebabkan teknologi moden sekarang ni, kita dah ada multifocal di mana kita tak nampak garisan langsung, menampakkan kita lebih muda dari usia sebenar. Kelemahan multifocal, bahagian sisi dia agak kabur di mana bahagian jelas cuma kat tengah-tengah sahaja. So walaupun ketika berjalan dia jauh lebih selesa berbanding bifocal. Tapi ada segelintir daripada pemakai tak suka sebab diorang kena adjust kepala diorang masa nak tengok benda jauh ataupun membaca. Dari segi kosmetik, multifocal is better, tapi dari segi functional, kepuasan melihat, bifocal is always the best. Faktor umur, pekerjaan dan juga aktiviti harian mungkin akan menentukan cermin mana yang lebih sesuai dengan korang. Untuk lebih banyak informasi tentang spek mata dan juga penglihatan, follow for more.